Wih, hang mukbangkan fish oil? Bang apa pula dia buat ni? Lepas tu boleh pula dia pecahkan setiap kapsul minyak ikan masuk dalam satu bekas. Nampak ah? Penuh weh. Dia minum. Ayo, telan fish oil banyak ni. Apa jadi kat perut dia Dahlah fish oil tu weak acid, asid lemah. Dalam fish oil ada apa? DHA, docosahexaenoic acid. Satu lagi EPA, eicosapentaenoic acid, still acid. Bila hang minum, hang makan sebanyak ni fish oil, of course lah akan irritate stomach. Tu hang rasa nak muntah, mual, sakit kepala, mulut, confirm berminyak ikan. Serius aku nak cakap ni, hati-hati korang kalau nak konsum minyak ikan sebanyak ni. Kita boleh makan minyak ikan, dos minyak ikan yang ditetapkan oleh FDA, kalorifer belakang ni. Ni ikut umur tau. Maksimum lebih kurang 1.5 gram saja ataupun 1500 mg. Ada aku baca jangan lebih 3000 mg ataupun 3 gram minyak ikan satu hari. Kalau hang makan lebih daripada tu, apa jadi dalam darah? Minyak ikan ada sifat cair darah. Banyak dah study pasal ni weh. Pendarahan berlaku dalam badan sebab dia ambil overdose lebih pada 7000 mg satu hari. Minyak ikan ada sifat blood thinning ataupun anti-thrombotic. Cair darah lah. Meta-analysis and clinical trial. And ada kajian yang lain, kalau kita ambil dos yang selamat bawah 3000 mg, minyak ikan tidak akan menyebabkan pendarahan dalaman. Tahu apa maksud pendarahan dalaman? Yang pernah ada gastric ulcer tu berdarah balik. Tengok muntah, keluar darah, berak, taik kali hitam, busuk. Lepas tu tengok bawah mata, pasal apa nampak putih je bawah ni? Pucat. Tanda-tanda anemia. Pendarahan dalaman bahaya weh. Segala luka dalam badan kemungkinan boleh berdarah balik. Contoh macam dia pesakit stroke. Okey, kepala dia berparut. Lepas tu dia makan fish oil overdose. Ikut mangkuk ayun ni. Contohlah. Lala luka dekat otak ni berdarah balik. Jadi stroke, second attack, third attack. Tak ada benda lain ke hang nak mukbang? Mukbang lah donat ke, pizza ke. Tu baru kesan kepada darah. Tak tengok lagi kesan kepada jantung and juga degupan jantung. Ni memang ada kajian lah. High dose minyak ikan boleh trigger atrial fibrillation. Hang tahu tak apa penyakit atrial fibrillation? Bahasa mudah dia, jantung bahagian atas ni, atrium. Nampak? Ini normal cantik je berdegup. Lap-dap. Tapi kalau atrial fibrillation, dia macam luduk. Dia punya regular, dia punya rhythm tu ataupun degupan jantung tu jadi tak seirama. Lepas tu mulalah hang rasa, pasal apa jantung aku laju Anxiety, sesak napas, tak selesa dada. And lama kelamaan, darah beku boleh terbentuk. Korang jangan buat main jantung kalau berdegup tak cantik, darah beku boleh terbentuk tau. Tak pasal-pasal stroke, jantung gagal. And banyak lagi kesan sampingan kalau kita overdose minyak ikan. Tu belum sembang lagi ni, otak punya terkesan. Brain fog, meningkatkan depression. So kesimpulan yang aku nak share adalah tolong jangan overdose fish oil. Jangan ikut mukbang si mangkuk ayun ni. Minyak ikan elok, omega 3, anti keradangan. Tetapi tolong jangan overdose. Kalau overdose, turn kepada penyakit. Okay?